Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Tashniti Faiz dari Skuad Channel TV PSS SG Lama Besar. Hari ini, Rabu 22 Julai 2026 sedang berlangsung program Jom Berus Gigi. Jom kita saksikan. Jom. Pertama sekali, setinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Ilahi. Pada hari ini kita dapat langsungkan satu program khas, iaitu kempen Jom Berus Gigi My Brush Hour peringkat kebangsaan 2026. Jadi kamu bertuah kerana terpilih untuk menyertai program ini. Ya, sayangnya ada segelintir murid yang tidak membawa alatan yang telah dipesan. Ya, sayang. Saya harap selepas ini merakapkan ucapan jutaan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya, dan khasnya juga kepada Klinik Kesihatan Merbau Plus, ya, berkolaborasi dengan bahagian kesihatan pergigian, ya, negeri Kedah, yang telah mengambil inisiatif mengajukan program yang cukup bermanfaat ini untuk kita semua dan dianugerahkan sijil peringkat kebangsaan 25. Dan tahun ini pihaknya membuka ruang dan peluang sekali lagi kepada sekolah kita. Walaupun mereka tidak ada di sini, marilah kita sama-sama berikan tepukan apresiasi untuk Klinik Kesihatan Merbau Plus. Tak berapa gemuruh. Baik, fokus kepada maklumat-maklumat yang akan disampaikan, dan kamu pun akan laksanakan secara praktikal sebentar lagi, ya, kaedah ataupun teknik menggosok gigi yang betul. Mungkin sebelum ini kita telah gosok gigi dengan cara yang salah, kurang tepat. Jadi hari ini beri perhatian, ya, ambil pengajaran, pedoman apa yang disampaikan untuk kita jadikan amalan selepas ini. Sehari berapa kali kita gosok gigi? 5 kali? 2 kali? Sekurang-kurangnya 3 kali. Waktunya bangun tidur, selepas makan tengah hari, dan sebelum tidur. Itu sekurang-kurangnya. Kalau lebih, lagi bagus. Kalau apa yang saya pada awal dulu, saya pun tak tahu. Sebab Jom Berus Gigi ni sebelum ini dikenali dengan nama My Brush Hour. Untuk edisi tahun 2026, namanya berubah kepada Jom Berus Gigi. Maka wisata pendidikan memang bertujuan kita menggunakan amanah berus gigi secara konsisten, tapi secara menggunakan teknik yang betul, tak perlu dalam lapisan golongan masyarakat, daripada sekecil-kecil budak hingga sebesar-besar dewasa. Maksudnya dalam semua kalangan umur lah kan? Kenapa semua lapisan masyarakat? Kerana kita untuk menjaga kesihatan gigi dan mulut, dia bukan mengikut usia, tapi bukan satu amalan yang harus diterapkan sepanjang hayat. Tapi kan benar tak? Kita macam dalam umur. betul. Tahu juga apa yang ada dalam plat gigi tersebut. Plat gigi ada bakteria. Betul. Inilah yang akan menghasilkan asid yang menyebabkan gigi berlubang, dan reaksi yang akan menyebabkan kedatangan gusi. Betul juga. Gusi. Setelah bersama kita pada hari ini, satu hari bersama-sama. Okey. Okey. Seterusnya, jom kita mulakan jelajah kita daripada rakan kita di negara Perlis dan juga Pulau Pinang. Hello, Perlis.
muda, seramai 20 orang pelajar sedang mengikuti aktiviti ini. Untuk pastikan sesi ini lebih efektif, para pelajar tersebut telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan tersebut dipantau dan diberi tunjuk ajar secara langsung oleh juruterapi pergigian berkaitan. Para pegawai sekali, macam mana cara yang betul untuk ukur gigi dan menjaga gigi dengan lebih bersih dan lebih betul sekali. Soalan dulu dulu. Pada pendapat cikgu, apakah peranan guru untuk membantu murid mengekalkan keadaan kita ajarkan pada hari ini? Okey, baik. Sebagai guru, di mana untuk kita semua, kami di kelas sekolah ajar ini membuat program gosok gigi sebelum makan. Memang kita akan buat setiap hari menggosok gigi sebelum makan. Kesihatan pergigian dan juga acara memboros gigi secara beramai-ramai dengan menggunakan teknik yang betul. Okey, tujuan program ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberi pendidikan kepada kesihatan pergigian dari peringkat awal dan juga mengajar murid-murid cara menggosok gigi dengan betul. Brush, brush up and down in the morning, not to frown. Twinkle, twinkle, pearly white. Brushing teeth on one side. Brush, brush up and down in the morning, not to frown. Twinkle, twinkle, pearly white. Duduk, semua duduk. One side. Okey. Gosok gigi. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Macam tu dulu. Jangan tolong tepi, jangan tepi. Buat yang ni dulu. Buat yang 10 kali. Lepas tu baru tolak ke tepi. Tepi pun dia kena buat bentuk bulat. Bulat, 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 bulat. Ada lagu dah kan? Bulat sini, betul sini pun bulat. Bukan bukan macam tu. Tiny bubbles forming fun. Spit it out when you're all done. With toothpaste, minty, fresh and cool. Happy teeth, the golden rule. Brush, brush up and down in the morning, not to frown. Twinkle, twinkle, pearly white. Brushing teeth on one side. At night, before you dream. Brush again at night. Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa, Skuad Cakna TV PSS SK Labu Besar sumber informasi anda. Bye!